Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Nama saya Imani binti Zukhairil dari kelas 3 Hambali. Bertemu kita dalam program Pembaca Bestari. Buku yang telah saya baca bertajuk Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang. Buku ini termasuk dalam kategori cerita rakyat atau legenda yang berasal dari negeri Sarawak. Ia telah ditulis oleh Salma Haji Alwi dan diterbitkan oleh Cerdik Publishers Sendirian Berhad. Buku ini dituliskan dalam bahasa Melayu dan mengandungi 44 muka surat. Kisah ini sangat menarik kerana mengandungi unsur budaya tempatan di samping syarat dan dengan nilai-nilai murni yang sesuai dijadikan teladan oleh semua lapisan masyarakat, terutamanya murid sekolah. Puteri Santubong, Puteri Sejinjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manusia ada dapat dilawan, anak dewa turun kayangan. Ya kawan-kawan, sedap didengar lagu rakyat. Saya sambung cerita saya. Cerita ini mengisahkan dua orang puteri kayangan yang cantik jelita, iaitu Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang, yang diturunkan ke bumi oleh Raja Kayangan untuk memulihkan keamanan dan kemakmuran di sebuah negeri yang sedang bergolak. Buku ini ditulis semula dalam bentuk bahasa yang mudah difahami oleh pembaca muda dan disertakan dengan ilustrasi yang menarik. Saya memilih untuk membaca buku ini kerana kisahnya bukan sahaja menarik dan menghiburkan, malah mengandungi pelbagai nilai murni seperti kerjasama, bertanggungjawab dan kesederhanaan. Buku ini juga memberikan gambaran jelas tentang akibat buruk apabila manusia dikuasai oleh sifat iri hati, tamak dan tidak mengawal emosi. Tambahan pula, saya amat tertarik dengan kisah legenda yang berkait rapat dengan asal usul nama tempat sebenar seperti Gunung Santubong dan Pulau Sejinjang. Pada pendapat saya, buku cerita Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang merupakan sebuah karya yang sangat menarik dan penuh dengan nilai-nilai murni yang sesuai untuk semua peringkat umur dan terutamanya kanak-kanak dan pelajar sekolah. Jalan ceritanya yang berunsur legenda menjadikan kisah ini bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga syarat dengan pengajaran penting. Watak-watak puteri yang pada awalnya rajin dan bertanggungjawab mencerminkan contoh teladan yang baik, manakala konflik yang berlaku menunjukkan akibat buruk daripada sikap cemburu, tamak dan tidak mengawal perasaan. Selain itu, ini juga memperkenalkan unsur budaya tempatan, khususnya kepada masyarakat di Sarawak dan menggalakkan pembaca menghargai cerita rakyat sebagai sebahagian daripada warisan bangsa. Gaya bahasa yang digunakan mudah difahami namun tetap indah dan sesuai untuk menarik minat pembaca muda. Secara keseluruhan, saya berpendapat bahawa buku cerita ini bukan sahaja menghiburkan, malah mampu mendidik dan membentuk sasiah pembaca dengan menyampaikan nilai-nilai seperti amanah, kerjasama, rasional dan pengendalian emosi. Ia wajar dibaca dan dikongsikan agar generasi muda tidak melupakan darisan cerita rakyat yang kaya dengan unsur moral dan budaya. Cerita rakyat Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang mengandungi pelbagai pengajaran dan nilai murni yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan. Antara pengajaran yang paling jelas ialah kepentingan bekerjasama dan saling menghormati. Pada awalnya, kedua-dua puteri menjalankan tugas masing-masing dengan tekun, bertanggungjawab demi kemakmuran rakyat. Puteri Santubong menenun kain yang indah, manakala Puteri Sejinjang menumbuk padi dengan rajin. Hal ini menunjukkan bahawa perpaduan dan kesatuan tenaga mampu membawa
kesejahteraan kepada masyarakat. Namun, begitu akibat perasaan cemburu, tamak dan mementingkan diri sendiri, mereka akhirnya bertelingkah dan melupakan tanggungjawab yang diamanahkan. Perselisihan yang berpunca daripada perebutan kasih menyebabkan kemusnahan dan perpecahan. Maka, kita dapat pelajari bahawa perasaan iri hati dan sikap tidak rasional hanya akan membawa pada serta merugikan semua pihak. Justru mengawal emosi dan sifat pemaaf amat penting dalam menggekalkan keharmonian. Di samping itu, cerita ini turut menekankan nilai kejujuran dan kepatuhan terhadap amanah. Kedua-dua puteri telah diberi tanggungjawab oleh Raja Kayangan untuk menjaga kebajikan rakyat. Namun, mereka gagal menunaikan kerana terlalu mengikut perasaan. Ini membuktikan bahawa amanah yang dipikul hendaklah dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan keikhlasan tanpa diganggu oleh kepentingan peribadi. Selain itu, kisah ini menyemal nilai kesederhanaan dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Sekiranya kedua-dua puteri mengamalkan sikap bertolak ansur dan menyelesaikan konflik dengan bijak, kemakmuran negeri dapat dikekalkan. Perbalahan yang tidak kesudahan hanya akan mengundang kehancuran. Kesimpulannya, cerita Puteri Santubong dan Puteri Seginjang memberikan peringatan yang jelas bahawa perpaduan sikap rasional dan keikhlasan merupakan asas penting dalam menjamin keharmonian hidup. Kita hendaklah menjauhi persengketaan, mengawal emosi serta mengutamakan kesejahteraan bersama agar kehidupan lebih aman dan sejahtera. Itu sahaja ulasan buku saya pada hari ini. Sampai jumpa lagi.